Genap 12 tahun mendirikan rumah tangga, pelakon Rosita Chewan atau Ceta meluahkan rasa terima kasihnya kepada suami tercinta Zain Saidin yang tetap setia berada di sisi walaupun perjalanan hidup mereka kadang-kala dihimpit dugaan. Ceta mengakui bahawa sepanjang lebih 1 dekad bersama, mereka melalui pelbagai pengalaman yang bukan mudah untuk ditempuh. Guys, sebelum kita teruskan, jom subscribe Drama 2. 12 tahun, sayang, entah bagaimana hati saya masih membisikkan nama yang sama setiap kali mencari ketenangan. Kita sudah berkongsi satu perjalanan yang bukan selalu mudah, tapi sentiasa jujur, sentiasa tulus tentang kita berdua, saling menggenggam tangan. Bila dunia jadi susah, awak tempat hati saya pergi untuk berehat. Bila badai datang, awaklah ketenangan yang menarik saya kembali, tulisnya di Instagram. Dia turut menggambarkan Zain sebagai suami yang begitu menenangkan, malah menjadi pilihan hatinya dalam apa jua kehidupan. Selama 12 tahun, saya masih memandangmu dengan keyakinan dan rasa syukur yang sama. Terima kasih kerana memilih hidup ini bersama dan mencintai saya ketika saya sukar mencintai diri sendiri serta masih menjadi yang paling stabil ketika segala-galanya terasa tidak pasti. Selamat ulang tahun perkahwinan ke-12, sayang. Kalau dapat hidup 1000 kali pun, saya tetap akan mencari dan memilih awak dalam setiap kehidupan. Selamat ulang tahun sayang, suami yang sangat menyenangkan, ujarnya